Aku menunjukkan video ni kepada semua makcik, pakcik, netizen Facebook yang buat kecoh pasal video Mickey kena kacau tu. Siap ada orang yang buat full post condemn orang lah. Dia punya komen tu macam-macam lah. So aku nak menunjukkan video ni kepada korang, dan aku nak ingatkan korang yang disebabkan makcik pakcik macam korang lah, anak-anak muda sekarang, budak-budak zaman sekarang semua lemah lembut, perangai macam pondan, last-last jadi gay kan. Sebab inilah perangai diorang macam ni. Kau tengok lah, setakat kacau-kacau sikit tu standard lah lelaki kot. Setakat simba air tu come on lah, you know. Betul, sebab korang lah. Sebab kalau nak salahkan budak-budak tak boleh pula, kan? Sebab apabila diorang dekat sekolah ni kena kacau sikit, cikgu nak rotan sikit, cikgu nak marah sikit, diorang bagi tahu